Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fil silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum staf pimpinan PMJ serta seluruh muslimat yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama dalam sesi Yadul Ulia khusus untuk sahabat yang berada dalam kelab sekerja, kelab belia dan siswa dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan perkongsian kita masih lagi berkisahkan tentang kitab takwa, martabat dan harga diri insan. Insya-Allah pada malam ni kita akan kongsikan berkaitan tentang tajuk rukun takwa. Rukun takwa. Yang mana pada permulaan tadi saya ada bacakan ayat Quran dari surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Ini dengan mematuhi segala hukumnya dan janganlah kalian menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang mana dalam ayat ni dia memberi satu penegasan kan, ataupun satu tekanan ataupun dia highlightkan kan satu penegasan kan yang berkaitan tentang Islam tu hendaklah difahami daripada perkataan perkataan yang perkataan ad-din kan yang berbeza dengan takrif agama kan dalam bahasa lain kan. Sebab apabila sebut tentang agama kan, yang mana kebanyakan daripada ajaran agama lain dia mentafsirkan agama ni hanya sekadar berkaitan tentang ajaran-ajaran ataupun pelakon-pelakon kan, ritual yang lebih kepada berdoa dan sebagainya lah kan. Tapi Islam dia berbeza kan. Islam ni dia suatu agama yang bukan sekadar kepada amalan ritual semata-mata, tetapi dia juga adalah the way of life kan, cara hidup kan. Dia bukan sekadar hanya membincangkan tentang bagaimana nak solat kan, bagaimana nak nak berzikir, bagaimana nak berselawat kan, bukan sekadar tu saja, tak kan. Tapi Islam ni lebih daripada tu kan. Dia keseluruhan sistem kehidupan manusia tu kan, dia berkait rapat dengan Islam kan. Bagaimana kita nak berniaga kan, banyaknya daripada dalam grup ni yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam perniagaan kan. Adanya tentang dalam Islam kita perlu faham berkait tentang ilmu muamalat kan, tentang urus niaga kan sama manusia kan. Dalam Islam juga adanya berkaitan tentang kekeluargaan kan, kalau kita dulu, kalau siapa masuk belajar dalam sekolah agama kan, adanya subjek fiqh munakahat kan, fiqh munakahat kan. Ni subjek ni selalunya tak tidur lah, selalunya segar je kalau bincang subjek ni kan. Begitu juga tentang jenayah kan, isu-isu berkaitan kan kesalahan jenayah, adanya fiqh jinayat kan, yang mana dalam fiqh jinayat ada bicarakan berkaitan tentang hukum-hukum Islam kan, yang mana hukum Islam adanya takzir, adanya hudud, adanya qisas kan, adanya diat dan sebagainya kan. Dan itu kalau kita sebut tentang sistem pendidikan kan, adanya tentang pendidikan Islamnya kan. Sekiranya kita sebut tentang isu-isu pelbagai isu, semuanya ada penyelesaian Islam dalam bidang tertentulah. Contohnya kalau kita nak membincangkan tentang pentadbiran sesebuah negara, adanya fiqh siasah kan, bagaimana nak berpolitik secara Islam kan, memimpin dan sebagainya kan. Benda tu kita kena faham kan. Yang kita selalu dengar bila kita pergi bank, adanya bank Islam kan, dia berkaitan tentang perbankan Islam kan, yang mana tak adanya riba dan sebagainya kan, yang mana Allah melarang kita untuk terlibat secara riba, tapi kita diharuskan untuk terlibat dalam jual beli kan. Benda tu kita kena faham yang Islam ni dia ada semuanya kan,
tinggalnya kita ni sebagai orang awam, bila kita tak faham sesuatu benda, itu yang apa khabar dalam Al-Quran, was'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kamu kepada orang yang arif, yang mengetahui dalam sesuatu bidang sekiranya kamu tidak mengetahui. Dan sekiranya kita nak tahu tentang apa sistem perbankan Islam, jangan kita tanyalah pada orang yang apa pakar dalam bidang lain kan, geologi apa benda kan, macam tak kena kan. Kalau nak tanya tentang berkaitan tentang perbankan Islam, tanyalah orang yang terlibat dengan perbankan Islam kan, bukan tanya pada ahli geologi, dia macam tak berapa nak kena kan. Setiap bidang tu dia ada ahlinya kan, kita kena tanyalah dia. Dia macam sekarang lah kita lihat kan, bila satu isunya kan, bila satu isu terjadi, orang kita ni terutamanya kalau dekat alam maya ni apa, netizen kan, semua benda dia nak ulas kan, sedangkan benda tu tidak apa, bukan dalam bidang dia kan, tu dia main fikir logik akal dia kan, tapi dia tak ada ilmu dalam bidang tu, tapi dia kan dia ulas, sehingga kan dia berani untuk menjahilkan ataupun membodohkan keahlian seseorang tersebut kan. Sebab apa dia terjadi macam itu? Itulah kesan daripada kita tak takut kan, kita tak rasa yang kita perkatakan tu ada pertimbangan dosa dan pahala di akhirat tu. Maksudnya dia tak ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak rasa takut, ya aku ni komen benda ni, aku kan ahli dalam bidang ni, tapi aku bagi komen, aku risau kan, aku risau kalau aku salah bagi pendapat kan, orang pun mencerca ahli dalam bidang tersebut, kita rasa ni lah belah, kita akan rasa berdosa kan. Jadi pada satu bidang tu, kita bukan bidang kita, kita serahkan kepada yang pakar lah, pakar bidang tersebut lah kan. Begitu juga Islam kan, begitu juga Islam kan, yang mana Islam ni sebuah ajaran yang lengkap, sempurna kan, dia ada menyeluruh kan, khususnya bagi manusia yang diciptakan untuk beribadah kan, bukan sekadar untuk beribadah, untuk berkhilafah kan, dan juga untuk menunaikan amanah menegakkan Islam dengan sempurna kan. Itu adalah tanggungjawab manusia kan, selain daripada beribadah kan, berkhilafah kan, dan juga menunaikan amanah untuk menegakkan Islam dengan sempurna kan. Sebab Islam daripada maksud ad-din ni, dia dipecahkan ataupun dibahagi kepada tiga bahagian lah, ataupun tiga perkara. Yang pertamanya dari sudut akidah kan, akidah ni berkaitan tentang tauhid kan, dari sudut usuluddin dan sebagainya, itu berkaitan tentang akidah lah kan. Yang keduanya adalah syariat dan syariat ni tentang fiqh dan sebagainya kan, tentang ibadah kan. Yang ketiganya adalah akhlak kan, berkaitan tentang tasawuf kan, dan sebagainya kan. Maksudnya din ni bahagi kepada tiga bahagian, iaitu akidah, syariat dan juga akhlak, yang mana ketiga-tiga ni ditafsirkan dalam satu hadis Jibril kan, yang mana di saat malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedang para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari tu, dan tiba muncul seorang lelaki kan, yang kacak kan, dia kacak kan, putih bersih pakaian dia kan, dan juga rambut dia hitam kan, cantik lah kan, yang mana tak ada kelihatan kesan orang tu musafir ke, ataupun bukan yang kat situ tak kenal lah siapa orang tu kan. Lepas tu orang tu dia duduk kan hingga laga lutut dengan Nabi kan, dengan letakkan dua belah tangan ke atas paha Nabi kan. Tiba-tiba dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam kan. Dia tanya apa, khabarkan kepadaku apakah makna Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kan, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa an Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita inni astata'ta ilaihi sabila. Rasulullah SAW dijawab, Islam itu ialah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad ialah Rasulullah. Engkau mendirikan solat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji sekiranya mampu. Kan, orang lelaki ni yang datang jumpa Nabi ni ditanya kan pada Nabi, apakah makna Islam? Kan, Nabi sebut, inilah Islam seperti yang ada dalam rukun Islam tersebut lah. Kan, yang 5 rukun Islam tersebut kan.
kan. Lepas tu lelaki tu tak terhenti sekadar tu, dia tanya pula soalan apa, kemudian lelaki tu dia, kan, dia jawab apa, sadaqah, kan, jawapan yang benar, kan, jawapan yang benar. Dan lelaki tu jawab, kan. Umar pun waktu tu dia fikir, kan, dia hairan, kenapa orang tu tanya, kan, orang tanya tu macam dia tak tahu, kan, tapi bila dia cakap apa, sadaqah, kan, dia apa, membenarkannya, kan, seolah-olah dia tahu, kan, dia tahu pula, kan. Tapi para sahabat ni lah apa, Umar dia tu dia perhati je lah apa dialog antara Nabi dengan lelaki tersebut lah, kan. Lepas tu lelaki tu dia tanya lagi pada Nabi, dia cakap fa akhbirni anil iman, kan. Dia tanya lagi, kabarkan kepadaku apakah makna iman, kan, apa maksud iman. Kemudian Rasulullah SAW dia jawab apa, antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhirat dan qadar baik dan jahat, kan. Dia tanya apa, bagi tahu aku apa makna iman, kan. Nabi jawab dengan itulah 6 rukun iman tersebutlah, seperti kita belajar kat sekolah dululah, kan. Lepas tu orang tu lelaki tersebut tu jawab sadaqah, kan, jawab jawapan yang benar, kan. Kemudian lelaki tu ditanya lagi soalan, kan, dia banyak soalan lelaki ni, kan. Cakap apa, fa akhbirni anil ihsan, kan. Lepas tu lelaki ni dia tanya pula, kabarkan kepadaku apakah makna ihsan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Nabi jawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, kan, ataupun dia melihat engkau khusyuk, kan. Kan, dia tanya tentang apa maksud ihsan, iaitu seolah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita lihat Allah ataupun Allah lihat kita, khusyuk lah, kan, khusyuk, kan. Kemudian ada beberapa ni lah, ada beberapa soalan lagi lah, antaranya lelaki tersebut ditanya, khabarkan kepadaku bilakah berlakunya hari kiamat, kan. Kemudian Rasulullah jawab, bukanlah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya, kan. Nabi kata, engkau yang tanya tu lebih tahu daripada aku, kan, tentang soalan tu, kan. Kemudian lelaki tu tanya lagi, kan, bagi tahu aku tanda-tanda hampirnya hampirnya kiamat, kan. Lepas tu Nabi jawab, apabila ibu melahirkan tuannya, kan. Apa maksud ibu melahirkan tuannya? Memperhambakan ibu, kan. Kemudian dan engkau melihat mereka yang berkaki ayam dan bertelanjang, kan, orang bangsa lah, kan, dalam kalangan gembala ternakan, yang ini unta dan kambing, berlumba mendirikan bangunan tinggi yang ini menjadi kaya berlampau. Kemudian apa, lelaki tu dia pergi dan juga semua yang ada tu dia terdiam, kan, terdiam, kan. Lepas tu Nabi kan tanya pada Umar, kan, tahu kat Umar siapa yang orang tanya tu, kan. Nabi tanya pada Umar, kau kenal ke siapa tu, kan. Kemudian Umar jawab, apa ada rasul lebih mengetahui, kan. Lepas tu Nabi jawab, dialah malaikat Jibril, dia datang kepada kalian bagi mengajar kalian berkenaan agama kalian, kan. Nabi khabar tu malaikat Jibril, kan, dia datang tu sebenarnya nak ajar tentang agama Islam tu sendirilah, kan. Yang mana yang tadi cerita tadi tu adalah, kan, hadis riwayat Muslim, kan. Yang mana dalam hadis ni yang bersifat mentafsirkan Al-Quran dalam membahagikan ad-din, kan, Islam tu pada 3 bahagian, kan, iaitu Islam, iman dan juga ihsan, kan. Yang mana ketiga-tiga perkara ni bawa maksud yang sama dengan akidah, syariat dan akhlak, kan. Yang mana ketiga-tiga ni menjadi rukun, kan, kepada takwa. Dan pada takwa tu sendirilah, kan, yang mana apabila kita sebut tentang akidah, dia berkaitan tentang iman, kan. Dia apabila kita sebut tentang Islam, dia berkaitan tentang syariat. Apabila kita sebut tentang ihsan, dia berkaitan tentang akhlak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122 yang bermaksud, tidaklah sepatutnya bagi mukmin itu semuanya keluar ke medan perang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada setiap puak antara mereka beberapa orang yang bertafakuh. Tafakuh ni apa maksud dia? Memperdalam pengetahuan tentang agama, kan, mempelajari ilmu agama, kan, mendalami ilmu agama tersebutlah, kan. Itu maksud tafakuh, kan. Kemudian sambung lagi maksud ayat dalam surah Taubah ayat 122 ni, kan. Dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat berjaga-jaga.
Apa maksud? Dia supaya mereka berjaga-jaga tu daripada melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang mana pada awal zaman awal Islam, kan, uh, uh, tafakuh tu apa ditafsirkan secara umum je, kan. Yang mana waktu tu belum ada diberi pembahagian yang disebut dalam zaman sekarang ni lah, mengikut istilah yang mengalami pembaharuan ataupun tajdid dalam ilmu Islam oleh para ulama, kan. Yang mana aspek tafakuh tu, kan, tafakuh ni apa, saya ulang balik, mendalami ilmu Islam, kan. Yang mana aspek tafakuh ni dia bahagikan kepada 3 bahagian, kan, iaitu perkara iman. Iman ni berkait rapat tentang kepercayaan, kan. Dia dinamakan dengan akidah ataupun usul, kan, usuluddin. Dan bila kita sebut tentang iman, dia berkait rapat tentang ilmu akidah dan juga ilmu usuluddin, kan. Bila kita sebut tentang syariat, berkait tentang amalan, kan, amalan dia dinamakan syariat ataupun fiqh, kan. Amalan seperti ibadah kita dan sebagainya, kan. Manakala bila berkait tentang ihsan, dinamakan akhlak ataupun tasawuf, kan. Jadi kita kita boleh fahamlah kait rapat iman, Islam dan juga ihsan dengan ilmu akidah, syariat dan juga akhlak tersebut. Yang mana Islam ni dia sempurna tanpa dipisahkan ataupun dipecahkan amalannya secara berasingan, kan. Dia tak boleh macam apa, aku ni nak nak beramal dengan ilmu akidah je, kan. Aku syariat akhlak ni aku tak cara dah, aku malas dah nak belajar ataupun nak beramal, kan. Ataupun aku ni nak fokus belajar syariat je, aku malas dah nak ambil tahu tentang akidah, ilmu akidah ataupun ilmu akhlak. Tak boleh, kan. Tak boleh. Sebab apa? Imam Malik bin Anas, kan, dia ada mengatakan dalam satu kitab dia, kan, kan, yang dia mengatakan sesiapa yang berfiqh tanpa tasawuf, maka dia menjadi, kan, fasik ni apa, jadi jahat. Sesiapa yang bertasawuf tanpa fiqh, maka dia menjadi, kan. Zindik ni apa, dia menzahirkan iman tapi dia sembunyikan kekufurannya dalam hati dia, kan, dalam hati dia, kan. Sesiapa yang mengumpulkan semuanya, maka dia mencapai hakikat yang sebenar. Maksudnya kalau berfiqh dan juga bertasawuf, dan secara hakikat dia secara hakikatnya dia dah sampai hakikat yang sebenarnya lah, ilmu yang sebenarnya, kan. Tadi Imam Malik cakap kalau fiqh tanpa tasawuf zindik, fasik. Fiqh tanpa tasawuf fasik, tasawuf tanpa fiqh zindik, kan. Fasik ni apa, jahat. Zindik ni apa, dia zahirkan iman tapi dia sembunyikan kufur dia dalam hati dia, okey. Yang mana kita sebut tentang akidah, kan. Bila sebut tentang akidah juga disebut dengan iman, kan. Seperti yang kita kongsikan tadi, kan, yang bermaksud percaya kepada semua rukun iman, kan. Tadi kalau kita balik pada dialog tadi Nabi dengan malaikat Jibril tadi tentang apa itu iman, yang tu lah yang 6 rukun iman yang Nabi jawab tu lah, kan. Khususnya seperti beriman kepada Allah, perkara gaib, hari akhirat, kan, lain-lain. Dan kesemuanya dia tak boleh berpisah, kan. Sebab apa? Akidah ni dia bermaksud ikatan yang disimpul dengan kuat, kan, hingga tak boleh kita leraikan ataupun kita rukaikan, kan. Dia pati dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Auzubillahi minasyaitanir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fi salah. Bermaksud tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam daripada kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percaya akan taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali agama yang teguh dan tidak putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, kan. Surah Al-Baqarah ayat 256, kan. Yang mana dalam ayat ni, kan, kadang orang guna kan, salah tafsir. Dan bila suruh orang tu, contoh kita paksa orang tu untuk solat, kan, dia cakap la ikraha fid din, kan, dia ada paksaan dalam agama, kan. Ataupun kita suruh dia buat
semua perintah-perintah Allah, tapi dia gunakan ayat ni pula. Dia cakap tak ada paksaan dalam agama. Kan? Kita kena dalam ayat ni, yang dimaksudkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ni pada orang yang bukan Islam. Kan? Kita tak boleh paksa dia untuk masuk Islam, tak boleh. Kan? Dia kena masuk dengan kerelaan hati dia. Kan? Tapi bila seseorang tu dah masuk Islam, kan, dia terikat dengan dengan aturan yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia tak boleh dah nak keluar dah, tak boleh. Kan? Kena taat setiap apa yang Allah perintahkan, dan juga dia perlu hindar apa yang Allah larang. Kan? Benda tu kita kena faham lah. Kan? Kita jangan sekali-kali gunakan ayat ni luar daripada konteks yang sebenarnya lah. Yang sebenarnya. Kan? Sebab apa? Akidah ni dia jadi satu syarat. Amal yang soleh tu kan diterima. Kan? Sebab kita kena sedar bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kan? Segala amalan yang kita lakukan dia mempunyai timbangan timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang kafir, walaupun dia sedekah keseluruhan hartanya dalam keadaan dia tu kafir, dia tak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Berbeza dengan orang Islam, kan, walaupun dia sumbang sedikit, itu ada ada timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita kena sedar. Kan? Jadi walaupun sebaik mana pun orang kafir tersebut, kan, dia tak ada satu nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey? Sebab tu kadang orang cakap orang kafir yang baik lebih baik daripada orang Islam yang jahat. Itu ayat yang mengelirukan lah. Mengelirukan. Sebab orang Islam bukannya semua orang jahat. Kan? Ada yang baik juga. Kan? Jadi, benda tu kita kena kita faham lah. Kita kena faham. Apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, setiap apa yang kita lakukan ada pertimbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang mana sekiranya kita buat baik, dapat ganjaran baik daripada Allah. Sekiranya kita buat benda jahat, dia mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kafir tak ikutlah dia buat baik ke buat jahat, dia tetap tempat dia tu di neraka lah, di neraka. Okay? Itu kita kena sedar yang betapa besarnya nilai iman dalam diri seseorang tersebut lah, di dalam diri seseorang. Okay? Kemudian bila kita sebut tentang syariat, kan, syariat ni dia berkaitan tentang amalan zahir, kan, dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan diri manusia, keluarga dan juga masyarakat, kan, serta hubungan sesama makhluk yang lain mengikut ketetapan dan sepadan agama. Kan? Benda tu kita kena kita kena faham lah, kita kena faham. Kan? Sebab bila kita sebut tentang syariat, kan, dia bukan sekadar kita membincangkan tentang tentang amalan kita dengan Allah semata-mata, tak. Tapi syariat ni juga dia berkaitan tentang diri manusia itu sendiri, sesama manusia, kan, hubungan sesama manusia, sesama keluarga dia, sesama masyarakat, atau sesama makhluk sekalipun. Kan? Itu adalah ruang lingkup syariat. Dan maksudnya ruang lingkup syariat di luar. Kan? Dia besar. Kan? Yang mana dalam tu adanya bagaimana kita nak menguruskan manusia, bagaimana kita nak menguruskan alam ni. Semua tu ada ilmu syariat tersebut lah. Dalam ilmu fiqh, dalam ilmu fiqh yang ada lah. Kan? Yang mana para ulama membahagikan syariat ni pada 4 aspek. Kan? 4 aspek, iaitu ibadah, muamalat, munakahat dan juga kan, jinayat. Okay? Yang mana semua tu perkara dalam agama tu ada nas dia, kan, ada nasnya, ikut kemampuan akal dan juga pengalaman manusia itu sendirilah. Okay? Dan seterusnya yang terakhirnya adalah bila kita sebut tentang akhlak, iaitu tasawuf, kan, iaitu berkaitan tentang akhlak akhlak tu dia berkaitan dengan sifat mulia dan juga terpuji yang wajib dihayati dalam dalam sanubat hati manusia itu sendirilah. Kan? Dan juga lawan pada sifat mulia adalah sifat buruk dan juga keji yang wajib dijauhi manusia lah, agar tidak rosakkan manusia itu di dunia dan juga di akhirat. Kan? Yang mana sifat mulia ni seperti ikhlas, syukur, tawakal, mengeratkan hubungan dengan Allah, serta berlaku baik dengan sesama manusia dan makhluk. Kan? Hubungan baik dengan punya hubungan dengan tugas manusia di alam dunia. Kan? Yang mana semua tu dia ada pertimbangan
dihisap di hari akhirat nantilah. Dan sifat buruk ni macam riak, tak ada takabur, ujub dan lain-lain lah, yang mana menyebabkan amalan seorang tu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian pada malam ni. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian dan minta maaf sebab ambil masa panjang sikit pada malam ni. Jadi saya rasa sekadar itu saja kongsian pada malam ni. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.